Hai korang, hari ini kita pergi bazar korang. Nak mencari kita untuk berbuka nanti. Sekejap lagi dah nak berbuka, tinggal 15 minit lagi. Tapi itulah tak dapat cari lagi apa yang kita mahu kan. Tak apalah, kita mencari. Nak cari apa balik tapi tak jumpa lagi ni. Kita mencari sebab bazar ni panjang. Bazar ni di Keningau, Bandar Baru. Siapa orang Keningau tahulah tu. Okey, kita mencari lagi korang apa yang kita mau makan untuk berbuka. Pertama kali ni korang cik nak datang sini. Hari ni dah 14 puasa, baru pertama kali datang. Okey, last kita jumpa jugalah korang kebab. Kita belilah kebab campur mix ni, daging dan ayam. Lepas tu kita belilah mi goreng korang. Kalau bulan puasa ni tak larat nak makan nasi kan. Lepas tu kita beli lagi popia yang campur-campur rasa dia ni korang, sedap ni. Belum lagi buka teliu dah korang. Matcha pun ada, coklat, strawberry, semua ada rasa dia. Lepas tu dah kita beli ni, kita mencari lagi tau. Tapi itulah tak jumpa lagi ni. Lepas tu kita beli air mangga, kenalah ada air kan kalau nak berbuka. Lepas tu kita mencari lagi, beli lagi lah kita air. Kita belilah dulu air apa ni? Air mangga. Air mangga, kita dah beli air mangga dah tadi. Kita beli air kelapa. Jumpa air kelapa susu ni kita beli. Setelah kita jumpa juga korang, apa balik. Tapi itulah dah habis perasa coklat, tinggal original kacang. Tiba-tiba korang dah sampai rumah. Kita pun buka lah apa balik kita ni. Kita nak rasa-rasa dulu korang. Sebenarnya dah berbuka tadi di atas kereta, tak sampai rumah. Minum air. Okey, tebal kan dia punya pembalik. Okey, kita punya apa tu? Kebab pun ada. Okey korang, sampai sini je. Bye-bye.